Pernah tak buka DaVinci Resolve, tengok je terus rasa macam, aduh, peningnya kepala? Kalau pernah, jangan risau, anda tak keseorangan. Hari ini, kita akan tengok satu plan yang jelas macam mana nak kuasai software yang power tapi ya, memang kompleks ni. Kan? Ramai gila rasa macam ni. Sebenarnya, petikan ni menunjukkan yang perasaan keliru tu normal sangat. Anda tak keseorangan. Dan percayalah, inilah titik permulaan untuk ramai editor pro yang kita nampak hebat sekarang ni. Jadi, macam mana sebenarnya nak berubah dari seorang beginner yang blur kepada seorang pro yang confident? Inilah soalan besar yang kita akan jawab. Jom kita pecahkan perjalanan ni satu persatu dari A sampai Z sampailah anda betul-betul yakin dengan kerja anda. Okey, ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 peringkat penting yang akan kita lalui sama-sama untuk transform cara anda mengedit. Jom kita mula dengan yang pertama. Baiklah. Jom kita mulakan. Peringkat pertama ni, simple je. Kita nak set satu matlamat yang mudah dicapai. Tujuannya, supaya kita boleh belajar benda-benda paling asas tanpa rasa overwhelmed. Cara terbaik nak belajar, terus terang cakap, ialah dengan buat. Cuba je edit satu video yang simple gila. Daripada situ, anda akan belajar skill-skill teras. Macam mana nak potong claim, letak teks, rakam voiceover dan, ni paling penting, lepas je tengok tutorial, terus praktikkan, terus buat. Baru ilmu tu melekat dalam kepala kan? Okey, dah lepas peringkat pertama, sekarang kita masuk fasa kedua. Dekat sini, kita akan bina satu sistem yang, percayalah, akan jimatkan masa anda berjam-jam nanti. Zaman dah berubah kan? Dulu, kalau sangkut, jenuh nak korek forum-forum lama, jumpa jawapan tak dari siapa. Sekarang, jauh beza. Kita boleh guna AI macam ChatGPT, tanya je, terus dapat jawapan step by step. Lagi best, AI sekarang dah ada terus dalam Resolve. Banyak kerja boleh siap dengan satu klik je. Okey, tips seterusnya ni pasal disiplin sikit. Penting sangat untuk ada sistem folder yang kemas dan teratur untuk setiap projek. Kenapa? Sebab ia bukan je elakkan fail bersepah sana situ, tapi ia buat proses nak backup tu jadi senang gila dan selamat. Dan ini part yang best. Macam mana nak sambungkan sistem folder tadi terus ke dalam Resolve? Senang je, ikut 4 langkah ni. Lepas dah set auto sync, setiap kali anda letak file baru dalam folder tu, boom, terus muncul dalam Resolve. Tak payah dah pening-pening cari file. Okey, asas kita dah kukuh. Sekarang, masa untuk naik level. Peringkat seterusnya ni adalah pasal nak gilap lagi hasil kerja kita. Kita nak ubah dari sekadar okey kepada nampak betul-betul pro. Tengok ni. Nampak tak beza dia? Inilah pentingnya faham sikit pasal rekaan asas. Sebelah nampak amatur, sebelah lagi pro. Hanya dengan letak teks dalam zon selamat dan pastikan kontras dia cukup, terus nampak kemas dan senang nak baca. Dan ini membawa kita ke tips seterusnya. Jangan buang masa. Daripada anda penat-penat buat animasi yang sama berulang kali, kenapa tak guna je preset? Bukan setakat jimat masa, selalunya hasil dia pun nampak lebih smooth dan profesional. Okey, cuba bayangkan situasi ni. Ada seorang editor ni, dia dah siapkan video, hantar kat klien. Klien tu pun balas, okey, nampak bagus, bila nak start color grading? Masalahnya, color grading tu sebenarnya dah siap buat, klien tak perasan langsung. Nampak tak? Inilah poin dia. Belajar buat color grading dengan audio mixing betul-betul tu bukan lagi pilihan. Dua benda inilah yang jadi pemisah antara kerja amateur dengan kerja pro. Kalau anda nak hasil kerja anda tu nampak wow, ini benda yang anda tak boleh skip. Okey, seterusnya kita nak fokus pada satu lagi ciri penting seorang pro, kelajuan dan kecekapan. Dan ada satu cara paling power untuk capai benda ni. Anda nak edit laju macam kilat? Jawapannya satu je. Keyboard shortcuts. Caranya simple. Bila anda perasan asyik klik benda sama pakai mouse, terus cari apa shortcut dia. Cuba hafal 1 atau 2 setiap hari. Sikit-sikit, lama-lama, kelajuan edit anda akan melonjak naik. Okey, kita dah sampai ke tip terakhir. Dan yang ni bukan pasal teknikal. Ia pasal mindset. Inilah anjakan pemikiran yang membezakan seorang hobis dengan seorang profesional yang dapat projek dengan jenama besar dunia. Pernah tak anda rasa tersekat? Macam dah setahun buat benda yang sama je, skill tak improve langsung. Rasa macam stuck. Perasaan kebuntuan inilah yang kita kena hati-hati. Dan ini satu contoh yang jelas. Tengok timeline ni. Tahun pertama, rasa stuck. Tahun kedua, dia paksa diri keluar dari zon selesa. Belajar Fusion, belajar software 3D dan hasilnya, tahun ketiga, dia dapat projek dengan jenama global, Rubix. Nampak tak kaitan dia?
Inilah mesej utamanya. Kena berani keluar dari zon selesa dan cuba benda baru. Zaman sekarang ni, dengan adanya AI, dengan berlambak tutorial online, memang tak ada masa yang lebih baik untuk belajar dan upgrade skill editing kita. Jadi, sekarang soalan ni untuk anda. Lepas dah tengok semua ni, apakah satu benda yang anda akan buat bermula hari ni untuk tolak diri anda ke depan, untuk tingkatkan lagi skill editing anda? Cuba fikirkan.